Sebab AI thanakan gigaru pala masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperangan saya pula dalam page Bella Sansan mak saya sikat. Hari ni saya nak khabar nak sapa di segi AI ada kau. Di segi AI kalau saya demo guna kena cara demo guna dengan cara molek wifi dah banyak ada kau. Kalau saya demo guna dengan tok kena cara demo guna dengan tok molek ke sana wifi bahaya. Di segi thanakan sakit pala dengan AI. Sebab apa fok penipu iaitu fok orang panggil fok scammer, fok Cina kata ni tu mari duduk dalam negara Thai kita. Belum pada tu dia duduk dalam negara Burma, negara Paman. Masa sekarang mari duduk dalam negara Thai, lepas tu buat rebok fok dia tu. Orang panggil war room fok dia kata ni tu duduk dalam satu rumah sewa, lepas tu buka banci mah, buka banci gudang. Dia buat lagu mana ada kat bahaya tu AI tu. Dia ambil rupa orang kita, orang negara Thai kita. Faham ni iaitu orang kita dok post gambar apa dalam telefon ko dalam Facebook ko dalam apa sosial media masa sekarang tu post gambar tak ada bergerak gambar faham ni kata ni tu. Fok Cina ni, fok 2, 3, 4 orang fok Cina ni, fok scammer ke saat ni tu, mai duduk dalam negara Thai kita, ambil gambar fok ni, fok dalam media ni, gambar hok, gambar pap ni, gambar duk dia ke saat ni tu, masuk mai tak tahu dengan rebok AI. Lepas tu gambar hok duk dia ke saat ni tu jadi gerak. Boleh lah nak scan muka lagi mari. Sakit pala thanakan. Nak jatuh fok scammer, fok Cina, fok Chin Tau ke sana tu. Nak jatuh fok dia ni bijak. Dari segi menipu, dari segi nyerok duit orang. Apabila dia boleh buka banci fok dia tu, buat gambar dia, gambar ning ke sana tu boleh bergerak apa. Bahayalah dari segi ni dia menipu. Ada muka kita buka banci, kita tak tahu. Tetapi dia make muka kita ke sana tu, buat boleh bergerak, boleh buka banci, boleh scan apa-apa tu. Sebab itulah orang panggil bahaya masa sekarang. AI guna kena cara, tak ada apa-apa. Guna tak kena cara, bahaya. Nak kata thanakan masa sekarang sakit kepala, kena buat rebok jadi molek lagi. Tetapi apabila kita buat rebok thara mana, molek thara mana, di segi fok menipu ni, dia pisah usaha lebih maju fok dia lagi masa sekarang. Kalau masa kita tengok dalam pemberita, kita tengok dalam media sosial masa sekarang tu fok dia tu bijak dah kak. Khabar-khabar fok dia ni bijak lebih pada nuingan hak dalam negara kita lagi. Sebab tu lah banyak penipu, banyaklah orang kita tu kena menipu dengan dia banyak juta-juta habis duit kecil. Kalau masa kita tahu dah kita pakat siapa, kita boleh share lah untuk jaga diri kita ke, untuk wifi kita tu kena, untuk wifi kita tu tahu di segi fok penipu. InsyaAllah.